fires in Selangor and Pahang. Immediate haze has been attributed to forest fires and Maru. Meanwhile, Deputy Minister of Science, Technology and Innovation, Dr. Abu Bakar Muhammadiyah, said cloud seeding exercises cannot be done regularly as there is a lack of high cumulus clouds which start to generate rains. Said cloud seeding can only be done if there are high cumulus clouds because they contain water. Syarikat yang bersedia bekerjasama dengan ISA, pekerjaan yang ditawarkan adalah sebanyak 1,900. Datuk Muhammad Khalid merasmikan hari terbuka Iskandar Malaysia ke-6 di Pusat Beli Belah Pemkar JBCC Johor Bahru. Ringgit dijangka diniaga secara berhati-hati antara 3.80 dan 3.90 berbanding dolar Amerika minggu depan menjelang dua mesyuarat dasar. Rizal Persekutuan Amerika Syarikat FED akan mengadakan mesyuarat Selasa depan manakala pembuat dasar bank Jepun dijangka menimbang langkah-langkah pengurangan kadar faedah. Pemain pasaran akan mendapatkan petunjuk dari FED berkenaan kenaikan kadar faedah seterusnya. Ringgit juga dijangka menjejaki pergerakan pasaran minyak minggu depan. Mata wang tempatan itu keseluruhannya diniagakan lebih rendah minggu ini berikutan kekurangan petunjuk baru. Semalam ringgit ditutup lebih tinggi berbanding dolar Amerika pada 3.89 manakala susut berbanding dolar Singapura kepada 2.883 yang mengukuh berbanding yen pada 3.52 berbanding pound Britain pula. Ringgit jatuh kepada 5.58 dan meningkat berbanding euro kepada 4.38.